guna garpu ya. My family enjoy betul makan di sini di Pak Itik, Ara Damansara. Restoran ini telah mendapat pensijilan halal ya. Antara yang famous itik panggang Beijing. Itik di sini dipanggang fresh tau. Selain daripada makanan berasaskan itik, terdapat banyak lagi hidangan menarik yang boleh dicuba. Sambal ni semua free flow, termasuklah air, sirap dan teh O. Ruang dapur terbuka, jadi kita boleh lihat bagaimana hidangan kita disediakan. Ini nasi goreng ayam dan ini nasi goreng itik. Masakan wok dia memang padu. Sedap kedua-duanya. Ini adalah set nasi dengan itik panggang. Daging itik dia memang berjus. Dan ini adalah kari itik. Daging itik lembut, agak unik sebab ianya dimasak kari. Portion agak besar juga. Yang ini pula wonton mi kari ayam. Budak-budak memang suka mi wonton berkicap, ada kari ayam kering di atasnya. Dekat sini juga ada mi kari ketam. Portion agak besar, protein dalamnya juga agak banyak. Pedas dan keenakan memang seiring. Favorite kami dumpling goreng. Berebut makan. Lebih istimewa kalau dapat dinikmati ketika panas. Padat betul isi di dalamnya. Restoran Pak Itik ni dibuka setiap hari daripada jam 9.30 pagi hingga 10 malam. Restoran ni underrated, sangat recommended. Jom singgah, okey?